she feeling nervous, this is how she made herself to overcome the nervousness. No, Kirsana? Puan-puan dan puan-puan, sila berikan perhatian. Sila ambil tempat itu anda dan berikan ruang kepada apa nih? this flight. We take off in a few minutes later, expecting to arrive at 4 p.m. So wish us all good luck and have a safe trip. We will see you there. This trip is the most valuable trip because I have surprise. What I need to tell you, surprise, right? Come on, it's a surprise. Bye. Bye. I said bye. Ooh. This is gonna be your first trip to Kuala Lumpur, and how you feel about this trip? W 끝났어요. Tuan-tuan dan puan-puan, kami ingin meminta kerjasama anda dan sila simpan bagasi anda di ruang penyimpanan di atas ataupun di bawah tempat duduk di hadapan. Arrive here in KLIA2. We go back to our hotel first and get ready for iftar. Welcome back home, Rizal, and welcome to Malaysia. Noah, Yes. Yeah. will you go to Hi. We arrived here in KLIA2, and here's our driver. Say hi to Mr. Anwar. Hi, Mr. Anwar. Our new driver. Where is your driver suit? He's not wearing any driver suit. Does he have a license Even or she not? didn't escort me. Yeah, he didn't ask 비약 for anyone else. 먹어, 망고스틴 먹어, 그리고 나시르막 먹어, 나시끄라부 먹어, 테타리 먹어, 홈밀크티 먹어, 그리고 다 먹어? 서른댕, 서른댕. 우두, 팟타이. 팟타이, 나시고랭, 아니 미고랭, 그리고 아얌 커리. 하비비 쌀 바비가 될 거야. Become 그럼 바비 되면 어떡해? Bobby. Bagi dia selesai. Is this working? Yes, this is right. You feel hot, right? This is the way how to make it. Oh my god, so tasty.
guling kau nanti. Apa bang? This one? What? Kita dapat buah manggis 2 kilo 600 gram dengan harga RM25 sahaja. Saya boleh makan semua. Pada yang nak datang ke Kampung Baru, datang yang tengok buah ni, tinggal sini, okey? Terima kasih abang. Sama-sama. Ada. Thank you for inviting me. I'm so happy for this. So how's your feeling? Feeling? Nervous. Because a lot of people. So anyway, clap gitu. 1, 2, 3, 4. ふかとぬぐいくらってあのすんどすくぼんぼのトゥパムレスとジョメフルクダンスをだよ Thank you Thank you. Itulah khas eksklusif untuk malam menarik kita ini. Sebelum ini kita hanya menonton di YouTube sini. Ada hiburan untuk mencecah ribu dan hari ini kita dengar sesuatu yang bersama dengan Kita dengar ini terus malam ini. Betul. Okey, kita nak dengar suara Riza sikit boleh? Sebagai orang pertama dalam hal ini yang membawa seorang artis Korea. Betul. Sampai artis Korea memang eksekutif kapuk. Hari ini kita dapat jumpa dengan apa? Tapi kita rasa Riza yang betul Riza? Ucapkan sekian. Assalamualaikum, salam Ramadan. Apa yang saya nak beritahu pada malam ini, saya nak ucapkan terima kasih. Tanpa view korang semua, tanpa korang like, tanpa korang share, dia tak mungkin sampai ke sini. Okay? So, minat dia tu dalam mendalami agama kita, dalam mendalami kita punya budaya, lebih lagu-lagu kemasyarakatan kita kan. Saya tak paksa dia. Minat dia terhadap muzik membawa dia minat terhadap agama. Dalam masa 2 tahun saya nak didik dia bukan senang, bukan macam sebab nampak yang saya paparkan dalam sosial media tu video dia mempelajari bahasa Melayu, video dia bercakap dalam bahasa Melayu, itu yang saya paparkan kegembiraan. Yang saya tak paparkan di mana dia menangis, dia sedih sebab dia baru jumpa siapa dia. Dia tanya, dia tahu Tuhan tu wujud kan, tapi dia tak tahu yang mana satu Tuhan yang betul. So secara basicnya dia telah memeluk Islam.
dia telah memeluk Islam, dia telah membaca kalimah syahadah, tetapi cara tak aslinya sebab dia tak tanda tangan pun, tak buat surat apa-apa lagi. So dia dah menjadi seorang Muslimah pada bulan Ramadan, awal pada bulan Ramadan. Dan masa tu saya menangis sebab saya cakap kat dia, saya dengar kalimah syahadah ni jutaan kali, tapi inilah kalimah syahadah paling indah saya pernah dengar. So, dia pun belajar berpuasa sampai dia sakit. Dia sakit, dia tetap nak berpuasa juga sebab dia kata tak boleh, dia boleh buat. Dia kata tak boleh, jangan paksa diri. Saya kagum dengan usaha dia untuk belajar. Habis juga saya bawa dia ke masjid Itaewon di Seoul untuk beli buku ilmiah pasal agama untuk dia baca. Sebab kat sana kurang bahasa Inggeris, so terjemahan dalam bahasa Korea disediakan. Dan dia baca buku tu, dia tanya saya bila dia tak faham. Sebab penterjemahan tak semuanya betul. Bila tak faham, kita kena rujuk pada yang pakar. So, saya ucapkan terima kasih semua. Sekali lagi kepada yang datang dan support dia. Terima kasih. Selamat pengantin baru. Anjang 어머니 너무 축하하고 행복하게 사랑해요. Cantik awak. Gambar. 1, 2, 3. Dia senyum. 1, 2, 3. Dah. Kau di belakang ni tak? So, new experience. Ya, new experience. Kedua semacam ni. This is amazing ceremony, I think. Macam-macam makanan, pakaian, and people. So I feel like so amazing. I wanna stay here. Then you wearing baju kurung hijab. How do you think? So beautiful. Saya nak hari-hari baju kurung hijab. Saya excited sebab saya bawa dia. Sebab saya rasa macam saya beraya dengan orang yang baru dan dengan saudara baru. Untuk saya kenalkan budaya kita, saya kenalkan kepada keluarga. Saya insan yang terpilih untuk bawa dia ke agama kita, mempelajari bahasa kita, mempelajari budaya kita. Video. Suruh take video. Hi Sarah, take care until I come back to Malaysia. And you are so cantik, comel. Pere. Kita jangan baca poem forever. Bye bye. Saya tanah balik
jam lagi kan ada sebelum berlepas. Letak barang dah. Sekejap. Loading lagi semua. Bye Malaysia. Bye. Buat bukit tak bukit? Abang bukit. Ada. Wah. Wah. 어디로 가?